Perdana Menteri menegaskan Malaysia mesti terus aman dengan menjunjung kedaulatan undang-undang serta menyelesaikan setiap isu secara berhemah, bukan mencetuskan pertelingkahan. Beliau berkata demikian dalam hantaran di Facebook selepas menghadiri sambutan Ponggol bersama masyarakat Hindu di Tanjung Rambutan, Ipoh sempena lawatan kerjanya ke Tambun. Menurutnya, isu termasuk tempat ibadat yang dibina tanpa kelulusan akan ditangani secara berani, bijaksana dan tuntas tanpa mengorbankan keharmonian negara. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancun membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.